Ramai orang bertanya kepada saya, bagaimana Monjaro boleh membuat berat turun dengan begitu cepat? Adakah ia membakar lemak? Adakah ia meningkatkan metabolisme? Atau adakah kita makan dengan kurang? Hari ini saya akan kongsikan kajian saintifik tentang mengapa berat badan boleh turun semasa menggunakan Monjaro. Topik kali ini adalah berdasarkan artikel yang menggabungkan dapatan daripada 10 kajian rawak terkawal melibatkan 9,873 peserta dan menunjukkan bahawa tirzepatide menghasilkan penurunan berat badan yang lebih besar berbanding placebo, insulin dan agonis GLP-1 yang dibandingkan dalam kajian tersebut. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Ramai orang berfikir Monjaro membakar lemak. Sebenarnya, berat badan turun kerana beberapa mekanisme berlaku. Menurut artikel yang saya kongsikan hari ini, tirzepatide bukan sahaja mengawal gula darah, malah memberi kesan kepada pengambilan makanan dan penurunan berat badan. Bayangkan badan kita seperti sebuah syarikat. Untuk menurunkan berat badan, kita boleh mengurangkan pendapatan iaitu mengurangkan makanan atau meningkatkan perbelanjaan iaitu menggunakan tenaga. Berdasarkan kajian ini, tirzepatide membantu mengurangkan tenaga yang masuk melalui makanan. Anda makan kurang tanpa dipaksa dengan Monjaro. Inilah perubahan pertama yang ramai pengguna alami. Anda masih boleh makan, tetapi anda rasa cepat kenyang. Itu juga yang saya rasakan. Anda tidak perlu menghabiskan satu pinggan yang besar untuk kenyang. Anda juga kurang mencari snack di antara waktu makan. Ini berlaku kerana tirzepatide bertindak pada reseptor GLP-1 dan GIP yang membantu meningkatkan rasa kenyang dan mengurangkan selera makan. Saya sendiri mengalami perubahan tersebut dan saya tidak perlu berperang dengan rasa lapar sepanjang hari. Bayangkan perut anda seperti sebuah tangki. Sebelum ini, tangki itu cepat kosong. Selepas mengambil Monjaro, makanan akan berada lebih lama dalam perut. Akibatnya, otak menerima isyarat bahawa makanan masih ada dan anda akan rasa kenyang lebih lama. Dan yang perlu anda tahu adalah berat badan turun bukan sekadar berat air. Ramai orang risau, adakah berat badan yang turun itu hanya sekadar air? Berdasarkan 10 kajian klinikal, peserta yang menerima tirzepatide mengalami penurunan berat badan yang jauh lebih besar berbanding kumpulan placebo, insulin atau ubat GLP-1 yang lain. Malah lebih ramai peserta mencapai penurunan berat badan bukan sekadar perubahan sementara pada awal rawatan. Satu lagi yang penting adalah semua dos yang dikaji berdasarkan artikel ini iaitu 5mg, 10mg dan 15mg membantu menurunkan berat badan. Secara keseluruhan, penurunan berat badan menjadi lebih besar apabila dos meningkat. Walaupun peningkatan dos dikaitkan juga dengan banyak kesan sampingan gastrousus. Namun, ini bukan bermaksud semua orang perlu menaikkan dos dengan cepat. Dos perlu ditentukan oleh doktor berdasarkan keberkesanan dan toleransi setiap individu. Berat turun dengan cepat tapi jangan lupa otot. Ini adalah perkara yang paling penting. Monjaro membantu anda makan dengan sedikit tetapi badan masih perlukan protein, senaman ringan dan tidur yang cukup. Jika tidak, bukan sahaja lemak yang akan berkurang, jisim otot juga akan turut kurang. Sebab itulah dalam perjalanan saya sekarang, fokus saya bukan sekadar untuk turunkan berat badan tetapi menurunkan lemak sambil mengekalkan dan membina otot. Hari ini kita belajar bahawa Monjaro bukan satu butang ajaib yang membakar lemak. Sebaliknya, ia membantu badan dalam mengurangkan pengambilan makanan melalui peningkatan rasa kenyang dan pengurangan selera makan, di samping membaiki pengawalan gula darah. Kajian sistematik ini menunjukkan gabungan kesan-kesan tersebut menghasilkan penurunan berat badan yang konsisten dalam pesakit diabetes type 2 dan juga pesakit obesiti. Tetapi kita perlu ingat bahawa Monjaro adalah alat. Cara kita bersenam dan gaya hidup kita masih menentukan kejayaan jangka panjang. Saya ingin tahu pengalaman anda jika anda mengambil Monjaro. Berapa kilogram yang telah hilang setelah anda ambil Monjaro? Apakah perubahan pertama yang anda rasai?
kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan butang loceng. Itu saja untuk episod kali ini. Kita jumpa di episod akan datang. Bye semua. Take care.